Satu dinar dekat tangan saya ni sama besar je dengan 5 sen. Tapi pelik kan? Ramai lagi yang takut nak pegang, nak pegang, nak simpan satu dinar ni. Takut hilang, takut kena curi. Tapi ramai takut emas ni takut kena curi, betul tak? Tapi sebenarnya emas ni banyak kesnya hilang, salah letak. Tak bagi tahu waris, tak bagi tahu pasangan dia suruh dekat mana emas dia. Akhir sekali dia sendiri tak terfikir mana emasnya hilang. Jadi risiko tu dapat dikurangkan dengan kalau kita beli emas dan pegang dekat tangan, emas yang kecil-kecil macam ni, simpan kat rumah je, tapi bagi tahulah pasangan, bagi tahu waris kita simpan emas tu dekat mana. Kalau kita lupa, waris kita ingat. Kalau emasnya dah banyak, dah beratus gram, dah berkilo, dah kaya, sewa je safe deposit box, simpan je dekat sana. Yang kecil-kecil macam ni simpan kat rumah aja. Dan kalau masih takut lagi nak pegang dekat tangan, yang menyebabkan kita langsung tak ada aset yang kita boleh beli sikit-sikit ni, simpan dalam aplikasi dulu. Nanti bila-bila masa dah ready, keluarkan. Sebab Ecomas Gap ni kita boleh simpan berapa ratus gram sekalipun, berapa kilo emas sekalipun, tanpa ada sebarang cas simpanan. Tapi kita kena tahu emas yang terbaik yang ada dekat tangan lah. Jadi siapa yang masih lagi takut nak pegang dekat tangan, menambah dulu dalam aplikasi, boleh pergi dekat profil saya, register sendiri. Ataupun boleh hubungi saya bantu sebaik.